Selamat pagi warga internet. Hari ini Cik Man di Kepulauan Sumatera. Jadi hari ini Cik Man nak buat motovlog. Jadi perjalanan Cik Man hari ini daripada Tanjung Beringin ke Pagurawan. Okey, kita tengok peta tu di Tanjung Beringin di Kepulauan Sumatera dan hingga ke Pagurawan ya. Jadi ini Cik Man tak bawa Versys Kawasaki. Jadi Cik Man naik Honda Vario. Okey, dan Cik Man pun duduk di belakang penumpang. Jadi kita tengoklah perjalanan kita, dan kita akan melalui kampung-kampung di perjalanan kita kali ini, dan kita akan melihat perkampungan Melayu, Batak dan juga perkampungan Jawa. Okey, perjalanan kita ini lebih kurang dalam 27 ke 30 km. Tapi memandangkan jalan yang ada kalanya baik dan ada kalanya berlopak, kemungkinan kita akan mengambil masa lebih kurang 2 jam. Dan sekarang ni kita melalui kampung kawasan ataupun kaum Melayu. Jadi kita nak tengok persekitaran. Mula tadi ada tanah perkuburan dan jalan di sini pun agak memuaskan. Jadi bolehlah kita cuci-cuci mata sambil menengok persekitaran kampung di Tanjung Beringin ini. Jadi ini masih lagi di Tanjung Beringin dan dikelilingi oleh sawah padi Jadi sumber utama dia orang ni ada dua, sawah padi dan juga nelayan. Suku kaum Melayu di sini dipanggil dengan gelaran suku kaum Melayu Deli Jadi di Sumatera ini terutamanya ataupun khususnya di kawasan Medan, kebanyakannya Melayu adalah suku kaum Melayu Deli. Dan sekarang kita mula atau melalui perkampungan Batak. Jadi kalau kita nak kenal perkampungan Batak ni, di rumah ataupun kediaman dia orang ni berhampiran dengan jalan. Jadi rapat dengan jalan, dan rumah dia orang juga rapat-rapat Jadi dan juga ada inilah gereja dia orang. Jadi kita akan tengok beginilah rupanya perkampungan Batak di Kepulauan Sumatera ini. Dirampas sampai mana tu? Jadi kalau kita tengok sebelah kanan ni gereja. Jadi kita masih lagi di perkampungan Batak. Tengok gereja dia orang untuk tempat dia orang sembahyang. Jadi beginilah rupa perkampungan Batak. Dan ini pula perkuburan kaum Batak. Jadi kita tengok di tepi-tepi jalan ni banyak perkuburan. Jadi inilah rupa perkuburan dia orang. Memang dia orang letak tiles jadi untuk menandakan dia akan letakkanlah salib di setiap kubur di tempat perkuburan Batak ini.
Kita masih lagi di perkampungan Batak dan sekarang ni dah sampai ke penghujung, jadi kita akan masuk ke perkampungan Jawa pula. Di kampung ini juga masih kawasan padi, sawah padi, sumber pendapatan untuk orang kampung ni, dan jalan di sini agak berlubang-lubang dan tak boleh laju. Jadi kena berhati-hati, takut tersangkut dalam lubang. Dan di hadapan ni pula motosikal yang dibasuai untuk membawa buah sawit yang baru dipetik. Walaupun jalan agak berlubang dan tidak selamat, tapi skill mereka ni memang tinggi untuk membawa buah sawit yang penuh atau syarat di motosikal mereka masing-masing. Dan sekarang kita melalui perkampungan kaum Jawa. Jadi di sini banyaklah kedai-kedai runcit di tepi-tepi jalan ni, termasuk penjualan minyak petrol dalam botol di kanan kita. Dan sekarang kita tempuh lagi jalan yang berlubang dan tidak memuaskan. Jadi waktu kami jalan ini selepas hujan ni, jadi banyak lopak-lopak air yang boleh membahayakan. Kita tak tahu kedalaman lubang di jalan ini, dan juga boleh belikan kalau rajin belikan, boleh belikan di lopak-lopak yang banyak di lubang ini. Okey, kita hampir sampai di persimpangan Pagurawan. Jadi kalau kita tengok signboard tu, belah kiri ke Pagurawan dan belah kanan kita ke Tebing Tinggi. Dan kita berhenti sekejap isi petrol menggunakan minyak botol. Jadi satu botol tu 23,000 kata silap. Jadi dah isi minyak, kita teruskan perjalanan kita ke Pagurawan.
Sekarang kita melalui jambatan ataupun di sini dipanggil Titi Jodoh. Jadi tak tahulah kenapa jambatan ini dipanggil Titi Jodoh. Mungkin banyak yang bertemu jodoh di atas jambatan ini, dan agak panjang jugalah jambatan ini. Jumbo. Kita singgah minum dulu. Dah lengong betul. Bayang lubang-lubang. Ada teh manis, Pak? Okey, setelah kena teh ais ataupun di sini panggil teh manis, memang manis dia. Jadi badan dah segar, jadi kita teruskan perjalanan. Jadi pada sesiapa yang tak biasa ke Medan ini, dia punya teh dia memang manis, teh O dia. Jadi kalau kita minum mungkin dapat 2 atau 3 gelas. Ini punya kemanisan dia.
Dan akhirnya kita sampai ke destinasi, iaitu di Pagurawan ya. Jadi di Pagurawan ni memang terkenal ikan segar ya. Jadi kami sampai, Encik Man sampai di sini dah petang ya. Jadi banyak ikan-ikan yang dah habis. Jadi kita tengoklah apa ikan yang tinggal lagi. Sampai di sini saja perjalanan Encik Man di Kepulauan Sumatera ataupun di Pagurawan ini. Dan ya, kalau suka video ini jangan lupa like, subscribe dan share, dan jumpa lagi. Terima kasih.